hadis-hadis Nabi SAW yang menjadi dalil kepada amal perbuatan kita, termasuklah dalam hal-hal berkaitan dengan ibadah. Dan kita masih lagi menyambung pada bab sifat solat, yang mana dalam bab ini banyak hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat baginda berhubung dengan tuntutan solat ini, sama ada pada rukunnya dan juga perkara-perkara sunat. Jadi kita telah selesai perkara rukun dan kita telah pun masuk pada perkara sunat ini. Kita sambung kembali tentang hal berkaitan dengan hadis-hadis Nabi yang menjadi dalil kepada tuntutan-tuntutan sunat dalam solat. Perkara sunat dalam solat ini disebut solat ataupun sembahyang dalam bahasa kita. Kita sedia maklum meliputi perkara wajib dan perkara sunat. Dan perkara wajib ini telah pun dinyatakan dalam hal-hal berkaitan dengan rukun. Dan dalam hadis-hadis yang lalu, bila diterangkan tentang perkara wajib, bila kita laksanakan sempurna perkara wajib dalam rukun itu, maka sah solat kita. Sah. Itu minimumnya. Bila sempurna rukun yang menjadi perkara wajib, solat menjadi sah. Tetapi dalam hal solat ini ada lagi perkara-perkara yang boleh kita tambah nilai solat itu menjadi lebih sempurna. Lebih sempurna, dan akhirnya dia menjadi satu kekuatan kepada seseorang, membentuk diri dia, jiwa dia, rohani dia. Maknanya selesai solat, di luar daripada solat, dia bekerja, dia bermain, dia buat apa sahaja, dia masih lagi orang yang solat. Sebab dalam perkara solat, semua perkara terangkum dalam hal kehidupan. Maka perkara-perkara yang sunat ini juga perkara yang penting. Sebab itu para ulama, lebih-lebih lagi bila membicarakan dari sudut fiqahnya, membahagikan perkara sunat ini kepada dua, ab'ad dan hayat. Itu biasa kita dengar dalam perbahasan fiqah, tuan-tuan dalam pengajian fiqah dengan Dr. Syauqi, kalau tak silap saya, dah biasa dengar. Sunat ab'ad ialah perkara-perkara yang diberati kita ini mengerjakannya dalam solat. Sebab makna sunat ab'ad ini perkara penting yang menyerupai rukun. Dia penting. Dia bukan rukun, tapi dia penting itu hampir menyerupai kepada rukun solat. Dan bila tertinggal sunat ab'ad ini, dikehendaki menggantikannya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Sebab itu sunat ab'ad, perkara yang pertama, sunat ab'ad ini ialah membaca tahiyat awal. Membaca tahiyat awal, kemudian duduk semasa membacanya, juga sunat ab'ad. Dalam hal ini ada banyak hadis Nabi sebenarnya, tapi dalam himpunan kitab Pustika Hadis ini beberapa hadis saja. Umpamanya hadis yang ke-88 dalam susunan hadis ini, hadis yang pertama pada malam ini. Hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Aisyah, isteri baginda. Katanya, yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyat wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Rawahul Muslim. Hadis sahih. Dalam Sahih Muslim, hadis ini bertaraf sahih.
Sebab orang suka berhujah, suka berbalah. Ni tak ada hadis sahih, ni tak ada dalil hadis, maka mudah ditolak perkara tersebut. Kata Aisyah, apa dia? Biasanya Rasulullah SAW membaca tahiyat pada tiap-tiap 2 rakaat, dan biasanya lagi ia duduk di atas kaki kirinya serta menegakkan kaki kanannya. Jadi hadis ini terangkum 2 perbuatan sunat ab'ad. Pada rakaat yang kedua, Nabi mesti baca tahiyat awal ini. Walaupun dia sunat, Nabi tak pernah tinggal. Nabi tak pernah tinggalkan sunat ab'ad tahiyat awal ini. Dan kebiasaannya lagi, Nabi duduk dengan duduk di atas kaki kirinya, kaki kiri yang melintang duduk di atasnya. Kemudian kaki kanan itu pula menegak dengan berlipat. Ibu jari itu berlipat. Kalau tak ada masalah ibu jari kita lah. Kalau ibu jari ni dah koreh, tak boleh nak bengkok kan. Dulu main bola tendang tonjol aja kan. Lama-lama dah tak boleh nak bengkok. Main bola tendang tonjol. Bila nak bengkok je sakit, bila nak bengkok je sakit. Maka ada keadaan rukhsah, kelonggaran diberikan. Tak apalah, tak boleh lipat kan. Kan kalau berlipat kan berkorut je kan. Sudahnya keluar bacaan lain. Tengah-tengah nak baca tahiyat tu adu katakan. Maka boleh batal sembahyang. Jadi biarkanlah dalam keadaan setakat mana yang mampu. Kalau tak boleh lipat melengkok macam tu, ibu jari itu maknanya melepek ke belakang. Tuan-tuan faham ke melepek ke belakang ni? Maknanya tidak berlengkok lah ya. Jadi itu kebiasaan Nabi buat. Jadi bila Aisyah riwayatkan biasa Nabi buat, maknanya Nabi tak tinggalkan. Dan dalam keadaan masyarakat kita pada hari ini di Malaysia, memang jaranglah tak ada orang tinggal tahiyat awal ni. Tak ada orang tinggal dan orang duduk tahiyat awal pada rakaat kedua. Entah dia pun tak tahu. Bila dia tak buat tu nak kena ganti sujud sahwi. Bila ditanya sujud sahwi tahu tak? Saya tak tahu sujud sahwi. Sayur sahwi saya tahu. Sudah, lagi parah. Macam mana nak diganti tu? Itu hadis yang pertama. Jadi hadis ini jelas menjadi dalil tentang bacaan tahiyat awal dan cara duduk dalam hadis yang dijelaskan ini. Sebab itu hadis sahih. Sahih lah, dia dibuat hujah. Hadis yang kedua daripada Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu. Qala, Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu katanya, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra. Rasulullah SAW menjadi imam kami. Lalu baginda bangun dari rakaat yang kedua, padahal sepatutnya ia duduk untuk membaca tahiyat awal. Faqama wa alaihi julusun. Maka apabila ia berada pada akhir sembahyang, ia sujud. Falamma kana fi akhiri salatihi sajadataini wa huwa jalisun. Rawahul Bukhari. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Bukan Nabi sengaja tinggalkan tahiyat awal, Nabi terlupa. Jadi maknanya apa yang menjadi dalil ini, Nabi dalam amal perbuatan baginda itu pernah berlaku. Nabi terlupa dalam solat zuhur tu jadi imam, pada rakaat yang kedua tu Nabi terus bangun meneruskan sembahyang. Sahabat ikut. Sahabat dia tidak subhanallah, perkara sunat. Tapi di akhir itu, di akhir solat, sebelum memberi salam itu, Nabi sujud semula. Disebut pada tahiyat akhir. Dan sebelum memberi salam itu, Nabi sujud semula, sajadataini. Nabi sujud 2 kali. Itulah dia bukti perbuatan sujud sahwi, yang mana bukan sengaja Nabi tinggalkan perbuatan itu, tak sengaja terlupa.
Memadai dibetulkan kecacatan itu dengan sujud sahwi. Jadi bacaan tahiyat awal sama sahaja lafaz dengan tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, singgalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tahiyat. Di mana Nabi ketika itu duduk iftirash, yakni duduk di atas tapak kaki kiri dan menegakkan tapak kaki kanannya. Jadi maknanya dia, baginda ketika itu menggantikannya dengan sujud sahwi. Subhana yanamu wa la yashu, itulah tasbih masa sujud sahwi. Maha suci Allah, ya, tidak lalai dan tidak tidur. Jadi Allah ni mustahil sifatnya lalai, mustahil sifatnya tidur. Manusia yang lalai, manusia yang lupa, manusia yang leka. Manusia bila berada dalam rasa selesa, zon selesa, mudah lupa. Tengok hari ni sok khabar, berita hari ni, ramai doktor yang dibuang, termasuk doktor pelatih, kerana ponteng kerja. Sehingga rekod yang tertinggi itu ponteng 400 hari. Tak cukup setahun ponteng, setahun 365 hari. Opek ratus hari ni ponteng. Memang patutlah kena buang. Macam mana lah gaya tu kan, doktor, pesakit tengah ramai, ponteng. Sedangkan Nabi menyebut tentang keutamaan bekerja ni. Nabi kata, yang pertama Nabi kata, sebaik-baik kerja Nabi kata hakim, orang yang bidang undang-undang, sebaik-baik kerja, sebab dia mengadili orang. Termasuklah lawyer berbuang. Jadi dia mesti jujur. Lepas tu Nabi kata tabib. Tabib ni doktor, sebab semulia-mulia kerja. Lepas tu baru Nabi kata yang ketiga muallim ni, yang mengajar. Walaupun turutan tu Nabi kata hakim, tabib, muallim, tapi yang terbaik sekali sudahnya muallim juga, orang yang mengajar, guru. Jadi Nabi dah iktirafkan itu di antara 3 pekerjaan yang paling mulia. Tiba-tiba kita khianat ponteng pula katakan. Marah tu. Ya. Ingat zaman tuan-tuan dulu, Boyo belajar dulu kan, zaman tuan-tuan dulu nak jadi doktor bukan susah. Zaman sekarang ni bersepah-sepah anak kita jadi doktor. Tak terdaya pula dia. Masih kena lanyak, kena buli, pukul seboleh balik dah tergolek dengan baju-baju doktor sekali. Lama dah tak ada, menyosal saya ambil perubatan ni abah saya suruh kata. Oh, kau jawab kata kan. Macam mana dah negara kita macam tu. Satu doktor ni sebang berapa ribu, seboleh ribu pesakit. Bunyi macam tak cukup. Tapi Jabatan Perkhidmatan Awam kata cukup kata kan. Wallahu a'lam. Anak saya pun belajar bidang perubatan juga. Jadi dia minat. Macam mana kata? Jadi maknanya yang lalai manusia, Allah mustahil dengan sifat lalai. Sebab itu semasa sujud sahwi, subhanallahi wa la yasjud, Allah tidak tidur, Allah tidak lalai. Baik, itu hadis yang menjadi dalil kepada perbuatan bacaan tahiyat awal dan juga duduk pada tahiyat awal itu. Sunat ab'ad hukum dia. Sebab itu dia menghampiri kepada rukun, sebab ganti dia kalau tinggal tu sujud sahwi. Sedangkan sunat yang lagi satu hayat tu tak payah ganti apa-apa, tinggal tak ada lah pahala. Yang ketiga, membaca salawat pada tahiyat awal. Salawat ke atas Nabi pada tahiyat awal itu sunat ab'ad. Sebab itu hadis yang lalu, pada hadis yang ke-83 semasa dalam bab rukun, disebut dalam hadis tersebut tentang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Dan ulama-ulama menghuraikan selawat yang wajib ialah dalam tahiyat akhir. Jadi dalil hadis itu ialah pada tahiyat akhir. Sebab selawat itu salah satu rukun.
Manakala selawat dalam tahiyat awal itu sunat ab'ad. Sebab itu bila ia menjadi sunat ab'ad tahiyat awal itu pada selawat itu, bacaannya sama dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad. Itu dah selawat dah tu. Dan seafdalnya, afdal itu yang paling baik lah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi janganlah kita terkeliru mengatakan bahawa bacaan selawat semasa tahiyat awal itu, walaupun dia sama dengan tahiyat akhir, kita jangan keliru kata hukumnya sama borek, iaitu rukun. Kalau rukun, kita tak boleh tinggal selawat tu. Maka bila kita terlupa Allahumma salli ala Muhammad, kalau benar terlupa lah, sampai tak ingat, sampai salam pun terlupa juga, itu dimaafkanlah. Tidaklah menjadi satu kesalahan dosa bila terlupa, sebab umat Nabi Muhammad diangkat dosanya bila terlupa. Terlupa, tak sengaja. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam ini bila diangkat sebagai Rasul, ada beberapa keistimewaan yang tak sama dengan Rasul yang lain. Antaranya, umat Nabi Muhammad ini bila berperang fi sabilillah, berjihad, kalau kita rujuk dalam tafsir surah Ali Imran ayat 149 hingga 151, seruan Allah kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu perbandingan. Sebab dalam perang Uhud, perbandingan perang Uhud masa itu, bila Nabi pesan dengan tentera pemanah, kau duduk di atas bukit. Nabi pesan kepada Abdullah bin Jabir, kau jadi ketua, walaupun bapa saudara dia Hamzah ada, kau jadi ketua Abdullah, kau pesan semua jangan turun, sama ada semasa berperang itu dalam keadaan menang kau jangan turun, kalah pun jangan turun. Ontok ya atas tu. Ontok ni diam dekat atas tu. Cakap batu kiki lah tu. Tapi bila pusingan yang pertama tu menang, tentera pemanah ni tengok harta benda, harta-harta ghanimah ni, rampasan perang ni sudah berterabur dekat bawah. Dan mereka melihat sahabat-sahabat mengutip. Yang itu tak terliur lagi. Yang itu tak terliur lagi, cuma tengok je. Dia tengok je, wah kita tengok je ke, orang lain ngutip, kata kan. Tapi bila perempuan-perempuan musyrikin ni dia lari naik atas bukit, perempuan pakai kain, dia jadi jururawat. Perempuan musyrikin jadi jururawat, dia pakai kain, dia panjat bukit, jadi tersingkat kain tu, nampak botih. Tapi bukan terliur tang botih tu, dia terliur tengok rantai pada kaki tu, kering 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 kering, kering bunyi. Itu dalam tafsir Al-Maraghi disebut kisah itu. Dalam tafsir Ibnu Kathir pun disebut. Dalam tafsir Ibnu Kathir. Sebab tafsir Ibnu Kathir ni banyak riwayat hadis-hadis kan. Jadi sahabat yang pemanah ni, dia terliur tengok rantai gelang emas di kaki tu, sampai menjerit-jerit, ghanimah, dia kata ghanimah, ghanimah. Jadi maknanya masa berjihad tu tak terliur dia tengok botih perempuan. Hari ni tak ada orang dah, biasa je. Hari-hari tengok wati, kata kan, paling sudah, kata kan. Dia terliur tengok harta rantai, gelang-gelang itu. Akhirnya mereka turun. Maka disitulah bermulanya sebagai satu dosa kepada mereka, engkar perintah Rasulullah. Jadi perbandingan orang beriman dengan apabila sudah ingkar dengan perintah Allah itu tadi. Sebab itu berbalik kepada selawat ke atas Nabi ini, beza pada tahiyat awal itu selawat adalah sunat ab'ad, pada tahiyat akhir rukun, wajib. Kemudian yang keempatnya, jadi hadisnya ialah pada hadis yang ke-83 dulu. Maknanya hadis itu disebut oleh Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Bashir bin Sa'd amarana Allah ta'ala an nusalli 'alaika ya Rasulullah
Fakaifa nusalli 'alaika? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang. Sehinggalah disebut qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini hadis tentang tahiyat akhir itu, maka menjadi juga dalil kepada tahiyat awal. Seterusnya, sunat abad yang keempat, membaca selawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu rukun. Setakat mana rukun itu? Allahumma salli ala Muhammad, itu rukun pada tahiyat akhir. Tetapi apabila ditambah kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir itu, maka itu adalah sunat abad. Maka dalilnya hadis yang ke-83 tadi, yang saya sebutkan tadi. Sebab itu para ulama menghuraikan berselawat kepada keluarga Nabi Ali Muhammad. Maknanya Ali Muhammad itu ditujukan kepada kerabat keluarga Nabi. Dalam solat disunatkan membacanya dalam tahiyat akhir sahaja, yakni selepas membaca tahiyat akhir dan berselawat kepada Nabi dengan menyebut Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian disambung wa ala ali Muhammad. Ali itu diganti nama kepada kerabat Nabi, keluarga Nabi, ataupun yang afdalnya memakai lafaz Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, sampailah akhirnya fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka lafaz selawat ini dan maknanya pada siri yang lalu telah disebut. Sebab selawat ni satu doa. Selawat ni doa. Dan hari ni orang berbalah tentang selawat. Selawat tu bukan satu jani pula tu. Selawat syifa ada, selawat tafrijiyah ada. Allahyarham tu Guru Harundin dalam pengajian perubatan, selawat syifa ni salah satu amalan dalam nak mengubat, sebab sebagai satu doa mengubat. Jadi selawat ini doa. Jadi ada yang lebih bijak pandai mengatakan bahawa tak ada dalil. Tak ada dalil. Tak ada dalil hadis. Tapi yang kita dengar masa khutbah tu, masa imam, masa khatib khutbah yang kedua tu, menyatakan berselawatlah ke atas Nabi dengan ayat Quran. Saya Allah dan Rasul akan berselawat ke atas kamu dengan 10 kali selawat lagi. Itu belum bahas lagi maknanya bila kita berselawat ke atas Nabi itu dari sudut tasawufnya, ada bukti-bukti bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam itu di sisi Allah. Ini di sisi Allah. Kalau bicarakan orang kata di mana ni, sebut orang dah mati mana nak dengar, kata kan. Dia tak ada dalil, kata kan. Jangan datang pelai, kata kan. Walau bagaimanapun yang pentingnya selawat ke atas keluarga Nabi di tahiyat akhir itu ialah sunat abad. Wa ala ali Muhammad. Kemudian yang kelima, sunat abad, membaca doa penutup, membaca doa kunut penutup pula, tuan-tuan. Silap. Membaca doa kunut pada solat subuh. Yang ini memanglah khilaf di negara kita Malaysia ni. Kalau Perlis dia tak ada kunut. Atau sahabat lain. Kita pergi Perlis, kita ontok je lah. Kita dari Selangor, kita kan. Jangan kau kau ni orang Perlis ni memang tak bunuh langsung, kita kan. Memang dihambat ni keluar nanti, kita kan. Mereka tidak berkunut, malah lepas solat pun
diam je kan. Tak ada zikir, tak ada. Membaca doa kunut pada solat subuh ini dan juga pada solat sunat witir kunut juga. Maknanya dia berlaku pada pertengahan bulan Ramadan, mulai daripada malam 16 hingga akhir bulan yang mulia itu. Itu pun ada kunut juga. Tetapi pada pada solat subuh, hukumnya ialah sunat abad. Pada mazhab Syafi'i, tertinggal kunut ini diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau dah lupa langsung, lepas tu dah duduk baca tahiyat akhir, imam tak juga ingat, terlupa, khalas, selesai, tak ada pun masalah, ya, terlupa. Nak buat macam mana? Jangan nanti makmum kata imam tadi tak kunut, kita semayang semula lah. Tak payah ulang, semayang tu dah sah, ya. Itu soal terlupa. Dia terlupa dengan kunut, terlupa dengan sujud sahwi pun terlupa. Itu dimaafkanlah, nak buat macam mana. Cuma mungkin kebiasaannya imam subuh ni, bila dia perasan dah rakaat kedua dah saya tak kunut tadi rupa, dia teringat itu, maknanya lepas baca tahiyat akhir itu sujud. Kemudian sujud, baca tasbih sujud sahwi itu, duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, sama juga sujud balik, baca tasbih itu. Kemudian bila dah duduk, jangan baca tahiyat akhir lagi, terus beri salam, Assalamualaikum. Nanti kita menambah rukun pula dalam sembahyang, boleh batal. Cuma dalam himpunan hadis ini tidak dinyatakan himpunan hadis tentang kunut ini. Tapi kalau kita rujuk kepada Fiqh al-Manhaj al-Syafi'i, kitab fiqh, ataupun Mughni al-Muhtaj, ataupun kitab-kitab fiqh Imam al-Syafi'i, ada rujukan-rujukan hadisnya lah, Kemudian yang keenamnya, berdiri untuk membaca selepas bangkit dari rukuk. Membaca apa tadi? Kunut. Kita kena berdiri baca kunut ni, melainkan kalau dia dalam keadaan memang tidak sihat tadi, dia sembahyang duduk, itu tak apalah. Tapi dia telah mengisyaratkan dia rukuk. Bila dia bangkit dari rukuk, walaupun dia duduk, amalannya ialah bangkit daripada rukuk, i'tidal, maka dia tetap juga berkunut walaupun dia duduk. Sama dia duduk di kerusi ke, duduk terus di lantai ke, dia tetap berkunut juga. Jadi berdiri untuk membaca selepas bangkit dari rukuk itu ialah sunat abad. Sunat abad. Kemudian membaca selawat dan salam kepada Nabi dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya dalam kunut. Jadi selawat itu, salam kepada Nabi dan juga kepada sahabat, keluarga baginda juga dalam kunut itu adalah sunat abad. Ini diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Selawat dan salam kepada keluarga, kepada Nabi, keluarga Nabi dan sahabat baginda dalam kunut menjadi dalil kepada bacaan kunut. Anas radhiyallahu anhu menyatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qanata syahra, bahawa Nabi Muhammad SAW pernah berkunut sebulan lamanya. Qanata syahra, syahran maknanya sebulan. Ba'da rukuk, sesudah ia bangkit dari rukuk, iaitu berdoa, yad'u ala ahya'in minal arabi thumma tarakahu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis sahih, dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Jadi Nabi pernah berkunut selama sebulan lamanya sesudah ia bangkit dari rukuk, iaitu berdoa semoga Allah Ta'ala binasakan beberapa kaum daripada kaum Arab yang telah menyiksa dan membunuh sahabat-sahabatnya. Kemudian ia meninggalkan doa
kunutnya itu yang ditujukan kepada mereka. Jadi ini yang menjadi perbahasan tu, khilaf tu. Ya ini sebulannya, pakai dalil ini sebulan saja. Masa itu ada kaitan dengan peperangan. Dan dalam doa itu ada doa kunut nazilah, supaya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bencana kepada musuh. Macam sebelum ni bila isu rakyat Rohingya dizalimi oleh tentera Myanmar, bila heboh sekejap tu, maka semua masjid disuruh buat kunut nazilah, memberi perlindungan kepada umat Islam dan memberikan kemusnahan kepada musuh. Walaupun keadaan begitu, perbahasan-perbahasan ulama dahulu sudah selesai, mazhab pun sudah selesai. Jadi sebenarnya tak perlu nak berkelahi dalam hal itu. Malah dalam riwayat Imam Ahmad dan Ad-Darul-Qutni, walaupun Imam Ahmad dan Darul-Qutni ini tidaklah sehebat seperti Bukhari dan Muslim, tetapi mereka tetap juga ulama besar dalam bidang hadis. Wali Ahmad wa Darul-Qutni nahuhu wa zada wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya. Kata Imam Ahmad dan Darul-Qutni juga dalam riwayat hadis yang sama, maksudnya dari jalan yang lain. Dalam hadis riwayat Darul-Qutni ada tambahan di hujungnya, iaitu ada pun bacaan kunut pada sembahyang subuh, maka Rasulullah SAW kekal berkunut sehingga meninggal dunia, sehingga wafat. Jadi adakah kerana yang meriwayatkan itu Darul-Qutni yang tidak sepopular Bukhari dan Muslim, maka ditolak? Seperti mana Ibnu Hibban. Ibnu Hibban meriwayatkan banyak hadis. Ada sebahagian mengatakan Ibnu Hibban ini ditolak riwayat-riwayat hadisnya kerana Ibnu Hibban dianggap tidak cermat dalam meriwayatkan hadis. Dari satu segi dituduh tidak cermat, tapi bila dikaji dari sudut sejarah pada zaman Ibnu Hibban hidup itu, masyarakat di kawasan dia itu menyatakan tak ada lelaki yang terbaik ketika itu melainkan Ibnu Hibban. Itu dalam sejarah. Sebab tu jangan mudah nak tolak orang alim lain. Jangan mudah nak memperlekehkan. Tok guru pondok dia kata banyak meriwayatkan hadis yang tidak sahih. Tok guru pondok ni, tok nenek moyang kita mengaji dengan tok guru pondok. Tok kenali Syekh Haji Muhammad Said, tok guru alim tu. Malah kitab tok kenali, kitab akidah dia tidak dibenarkan sebarangan orang baca kitab itu, melainkan kena berguru dengan orang yang mahir dalam bidang akidah. Sebab begitu mendalam kajian oleh tok kenali ni. Kalau sekadar baca je koni. Mati dalam mati. Bila dia bahaskan mati dalam mati, kalau baca tu macam mana pula mati dalam mati? Saya tahu mati-matilah, ada pula mati dalam mati. Macam mana tu? Mati dalam tidur. Orang yang tak mati tu dia kata saya tidur tak ada mati dah, katakan. Mati dalam tidur, mati dalam mati. Itu ada dalam perbahasan ni. Bab-bab awal tentang perkara akidah. Sebab itu bila saya beli kitab tu, dia tengok, Ustaz Fizi tak apalah, saya tidak diarahkan oleh Tinggi Sembilan lah. Jabatan Ulama Islam kata mesti kawal kitab ini supaya bukan dibeli untuk membaca saja. Wali mesti ada buka kitab ni secara pengajian dengan orang yang benar-benar mahir. Lepas tu bolehlah kau bercerita, katakan. Kalau kau baca, lepas tu kau cerita, dengan kau sosek, orang lain pun sosek sekali, katakan. Itu untuk guru alim tu, untuk kena di Kelantan.
Jadi jangan mudah sangatlah untuk kita memperlekehkan mereka. Kerana dengan pengajian kita di zaman moden ini, kita mesti meraihkan ada penghormatan terhadap mereka. Bab khilaf boleh kita berbincang, boleh kita nak berbahas, tapi untuk mencari keharmonian dan kebaikan. Baik, so Isyak sikit lagi tuan-tuan. Kemudian sedikit lagi tentang kunut ini berdasarkan kepada hadis ini, hadis yang ke-90 ini, tentang membaca selawat, salam kepada Nabi dan keluarga serta sahabat dalam kunut ini. Tadi dinyatakan riwayat oleh Imam Ahmad dan juga Daruqutni, dan hadis ini juga menjadi dalil tentang membaca doa kunut nazilah pada akhir rakaat dari tiap-tiap solat fardu yang 5 seperti zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh ini. Apabila kampung ataupun negeri kita diancam oleh musuh ataupun ditimpa bencana, boleh digunakan sebarang doa yang bermaksud memohon semoga Allah yang Maha Kuasa ini menyelamatkan kita daripada bala bencana itu. Jadi maknanya boleh baca kunut walaupun dalam solat fardu yang lain apabila ada sebab. Tapi benar-benar ancaman yang besar lah, bukan ancaman yang kecil-kecil. Dan daripada hadis ini juga dapat difaham bahawa doa kunut nazilah itu hanya disunatkan kita membacanya dalam masa bahaya, kita diancam. Setelah bahaya itu hapus, maka kita disunatkan membaca doa kunut biasa dalam solat subuh sahaja. Jadi bukan boleh hari-hari kita terlampau geram. Sekarang ni terlampau geram kan? Geram dengan orang kafir. Sudahnya hari-hari kita baca nazilah, jahanamlah kau, maknanya hancurlah kau, hancurkanlah kau. Tapi ancamannya tak ada apa-apa kan? Sebab dalam hukum Islam ni memang ada sementara, macam hukum cukai lah. Cukai kepada orang mukmin lah. Cukai ni dalam pemerintahan Islam ni, orang Islam ni dia kena zakat sahaja. Cukai ni kepada orang kafir, cukai jizyah, al-faid kan? Orang Islam ni dia kena zakat, wajib zakat. Jadi perbahasan dari sudut fiqahnya ada 3 peringkat hukum. Hukum pertama haram berdasarkan ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Tak boleh ambil tanpa kerelaan orang. Jadi cukai ni memang tanpa rela, terpaksa. Kita pun terpaksa lah. Maka itu yang pertama. Sebab itu sebuah kerajaan dia mesti ada hasil yang mencukupi untuk kebajikan rakyat dia. Sebab itu pada ayat Quran maka hukum haram pada pandangan ulama. Yang kedua, harus mengutip cukai sementara. Kerana apa? Hasil mausul negara tak cukup, pada masa itu tak cukup pula. Daripada biasa cukup tak cukup, ada masalah. Bila tak cukup ni kena rakyat tolong katakan, maka hukumnya harus ambil cukai dengan sementara. Bila negara dah kaya balik, hapuslah. Pandangan Dr. Yusuf Qaradawi juga. Yang ketiganya, harus selama-lamanya negara masakin benar kan? Tak ada pendapatan, maka kenalah cukai. Agaknya GST tu pakai yang ketiga tu lah kot lah. Sebab kita tak tahu sejauh mana hasil mausul negara ni benar ke, cukup ke tak cukup ke, wallahualam. Tuan-tuan ekonomi pakar kan? Cukup ke tak cukup ke hasil mausul kita, yang akhirnya terpaksa dengan cukai, termasuklah GST. Mungkin ada orang yang tak bayar cukai, mungkin ada mereka yang pandai dalam hal ehwal cukai ekonomi ni, macam mana nak lari daripada cukai. Tanyalah dengan sahabat kita Cayan Alif, macam mana nak lari daripada cukai. Dibuka ni sampai 5-6 syarikat, pendapatan jangan sampai kepada 500,000 gitu kan. Cuba tuan-tuan kaji
toke-toke besar laut dalam yang tangkap ikan tu, dia kena tak cukai? Kena tak cukai? Sebab bab tangkap ikan dan nelayan ni tak kena cukai. Tapi yang laut dalam ni kena ke tidak? Pendapatannya puluh juta. Tetapi ada pelepasan daripada cukai. Betul ke tak betul? Tu tanyalah. Ya. Kita tak sompet nak mengkaji benda tu. Tuan-tuan lebih alim. Jadi begitulah hukum Islam. Begitu juga kunut tadi. Kunut nazilah apabila ada ancaman bahaya. Jangan hari-hari pula kita kunut nazilah. Apalah kono imam ni, hari-hari kunut nazilah. Rupa dia marah. Dia terlampau marah. Kata orang lalu depan rumah ni baling batu ke depan. Oh, dia kata satu ancaman besar. Kata, baling batu, yo, tak ada ancaman besar. Kata. Ancaman besar daripada musuh. Ya. Sebab itu Imam An-Nawawi, sebab itu Imam An-Nawawi dan juga ramai ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini dan diakui sebagai hadis sahih daripada Anas radhiyallahu anhu qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrutu fi fajri hatta faraqa dunya, rawahu Imam Ahmad. Jadi Imam Nawawi kata hadis ini sahih walaupun riwayat Imam Ahmad daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca doa kunut dalam solat subuh sehingga ia wafat, meninggal dunia. Sentiasa baca. Jadi dalil-dalil ini ada. Malah huraian ulama-ulama yang lain juga seperti Al-Hakim, Al-Baihaqi, Darul Qutni juga menyatakan sanad hadis ini yang sahih. Sahih tu. Dan ulama membaca kunut pada solat subuh ini dan berdiri membacanya selepas bangkit dari rukuk, iaitu rakaat yang akhir. Subuh tu rakaat kedua lah, adalah sunan abaat jika tertinggal dikehendaki melakukan sujud sahwi. Maka demikianlah juga halnya membaca selawat dan salam kepada Nabi, keluarganya serta sahabat-sahabatnya dalam kunut tertinggal sujud sahwi. Sebab itu lafaz doa kunut ini memang ada disebut dalam hadis-hadis daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Hasan, cucu Nabi. Apa katanya? Saya baca mafhum dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan aku beberapa kalimah untuk aku membacanya dalam kunut witir, iaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Lafaz kunut subuh ini Nabi ajar kepada cucu dia Hasan. Apa yang kita nak tikai ke pula? Dan ada lagi doa-doa kunut yang lain lafaznya. Dalam hadis-hadis yang lain juga ada disebut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man asait. Maknanya jalan hadis daripada riwayat yang lain. Sama juga bacaan. Jadi tak wajarlah kita nak pertikai sampai bertegar urat mengatakan tak botu waduhnya kunut ni. Kita sekajap je Nabi baca, pula kita nak baca hari-hari. Sebab itu bila nak diakhirkan, yang terakhir dalam lafaz doa kunut tabaraka rabbana wa ta'ala hamdu ala ma wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat dan salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad, Nabi yang ummi ni tak reti membaca lah, dan kepada keluarganya serta sahabatnya. Sebab itu saya tutup kuliah pada malam ini dengan pengertian doa kunut ini. Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk bersama mereka yang telah Kau beri petunjuk. Kita minta hidayah. Baik doa kunut ini.
Wa afini fiman afait, dan selamatkanlah aku bersama mereka yang kau selamatkan. Umat terdahulu yang diselamatkan, maka selamatkanlah kami seperti mana mereka engkau selamatkan. Wa tawallani fiman tawallait, dan tolongilah aku bersama mereka. Kita baca kami-kamilah yang telah engkau berikan pertolongan. Wa barikni fima a'tait, dan berkatkanlah bagiku pada segala nikmat yang telah kau kurniakan. Kita minta keberkatan. Dan peliharalah aku dengan rahmatmu daripada kejahatan apa yang telah kau tetapkan. Jadi untungnya sembahyang subuh ni berkunut, berjemaah lagi, mohon itu. Pelihara maknanya dengan rahmat Allah ni daripada segala bentuk kejahatan, kerana engkau sajalah yang menetapkan segala-galanya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Allah saja yang menetapkan segala takdir. Wa innahu la yadillu man walait, dan sesungguhnya tiadalah hina dan lemah mereka yang kau berikan pertolongan. Ya. Wala ya'izu man adait, dan sebaliknya tiadalah mulia dan kuat mereka yang kau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maka maha berkat dengan melimpah nikmat-Mu ya Tuhan kami, dan maha tinggilah engkau daripada segala sifat kekurangan. Kita puja pula Allah. Dan begitulah maknanya. Maka disunatkan bagi kita membaca kunut. Disunatkan kita baca kunut ni dengan lafaz jamak. Allahumma hdina fiman hadait. Imam lah. Sebab tu ada pandangan, masa saya belajar dulu, Tok Guru saya kata, bila dah baca Allahumma hdini fiman hadait, kau jadi imam, kau kena sujud sahwi. Sebab apa? Kau baca untuk kau seorang, orang belakang ni. Tapi sebahagian daripada ulama mengatakan dia sendiri pun boleh baca. Bila dah imam tu Allahumma hdini, dia pun Allahumma hdini. Itu khilaf lah, pandangan. Jadi maknanya, kesimpulannya, sunat aba'at perlu digantikan dengan sujud sahwi, dan paling perkara yang menjadi khilaf sangat perbincangan ialah tentang kunut. Jadi kunut adalah sunat ab'ad. Jadi selesailah hal ihwal berkaitan dengan sunat ab'ad, himpunan hadis-hadis tentang sunat ab'ad. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita akan sambung tentang sunat hayat, sunat yang tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Jadi saya tangguhkan dulu, tak ada soalan tuan ya. Okey lah kan? Fahamlah tu. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang akan datang. Segala yang baik itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebarang kekurangan, marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah dan bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.